Okay, Assalamualaikum and hi, Sis Nur Azrina. Okay, kami dah siapkan sis punya request untuk data pelajar kes influenza A. Okay, dekat sini ada bahagian URN, so user boleh tengok dekat sini. So, ini adalah bahagian yang user tak boleh sentuh, berformula. Okay, untuk kiraan total bagi jumlah asrama. And then, okay, untuk insert a new row, okay, this one original template, okay, sheet. So, user just klik kanan, move all copy, move to end, create a copy, then okay. So, kat sini user boleh rename lah that sheet mengikut hari ataupun tarikh yang user nak. Okay, macam contoh kita buat hari ni 26 Oktober. So, dekat sini, okay, pelajar 1, 2, 3, kita just masukkan nama, dia punya nombor IC, okay, kelas apa, and then dekat asrama ni yang macam sis request Aspuri dengan Aspura. So, then nombor telefon, okay, sekiranya kes baru, so just tick, so nanti dia akan bertukar warna lah. Kalau tak, so dia akan back to normal macam ni. Okay, so dekat sini ada bahagian kiraan untuk jumlah. So, kita akan dapat total for that part. Okay, then user boleh print macam biasa. Itu sahaja. Okay, thank you. Oh, sebelum tu untuk insert a new row, sebelum kami lupa, dekat bahagian this one. Okay, insert a new row. So, misal kata user nak tambah, sebab kat sini kita letak list lebih daripada 30 saja. So, lebih daripada tu, user just klik kanan, okay, dekat bahagian last row ni, and then insert macam tu. Itu saja. Okay, pastikan user insert last row, bukannya selepas row sebelum tu, dekat sini last row. Refer kami punya URN. Itu saja. Okay, thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Okay, gracias.